Pada 2018, ada satu penemuan yang mengejutkan di Burari, Delhi sehingga menggemparkan seluruh negara. 11 ahli keluarga Bhatia ditemui mati di dalam rumahnya sendiri. 10 daripadanya tergantung dari siling, mata ditutup dan mulut dilekatkan dengan pita, dan juga tangan mereka semua diikat. Ahli keluarganya yang tertua iaitu Narayan Devi yang berusia 77 tahun ditemui tidak bernyawa di dalam bilik lain. Tiada kesan pecah masuk, tiada kesan pergelutan, yang hanya adalah sepi. Adakah ini pembunuhan? Adakah ini ritual? Atau adakah ini sesuatu yang lebih menakutkan? Pihak polis memulakan siasatan yang terperinci, tapi apa yang mereka temui jauh lebih pelik. Apa yang tersembunyi di dalam rumah itu adalah 11 diary, ditulis selama 11 tahun. Diary ini mengandungi arahan yang terperinci mengenai ritual, meditasi dan cara mencapai penyelamatan jiwa. Siapa penulisnya? Lalit Bhatia, anak bongsu keluarga itu. Selepas kematian bapanya, Lalit mula mempercayai bahawa bapanya itu berhubung melaluinya. Lalit mula percaya bahawa roh bapanya berhubung dengannya, memberikan panduan untuk memimpin keluarga itu untuk pencerahan rohani. Apa yang bermula sebagai ritual biasa bertukar menjadi sesuatu yang lebih gelap. Catatan terakhir di dalam diary itu menerangkan dengan terperinci ritual yang perlu dilakukan untuk mencapai penyelamatan. Tetapi ini bukan ritual biasa. Keluarga ini percaya dengan melakukan meditasi tergantung, mereka boleh mencapai tahap rohani yang lebih tinggi, dan roh ketua keluarga mereka yang akan datang menyelamatkan mereka. Tetapi malangnya tiada siapa yang datang.